Hari ini saya nak cakap satu ayat yang mungkin mengubah hidup anda. Jangan tunda lagi. Kita semua ada impian, tapi impian hanya tinggal angan-angan kalau kita tak bertindak. Video ini akan bantu anda faham kenapa kita suka menunda dan bagaimana nak pecahkan perangkap itu. Kita menunda bukan sebab malas. Selalunya kerana takut. Takut gagal, takut keputusan orang, takut tak cukup bagus. Atau kita terlalu selesa. Dan kita selalu berkata, nantilah, esoklah. Tanpa sedar setiap esok sedang mencuri masa hidup kita. Menunda bukan hanya melambatkan kerja, tapi mematahkan keyakinan diri. Setiap kali kita menangguh, kita hantar mesej kepada diri sendiri, aku tak mampu. Dan itu bahaya. Kita selalu tunggu masa yang sesuai. Tapi masa yang sesuai tak wujud. Yang wujud hanyalah keputusan kita. Anda layak bermula walaupun belum sempurna. Rahsia orang berjaya. Mereka bermula dengan langkah yang sangat kecil. 1 minit sehari. 1 ayat yang ditulis. 1 idea yang direkod. Dan daripada 1, datang 100, kemudian 1000. Alasan adalah pencuri masa paling halus. Aku sibuk. Aku penat. Aku tak pandai. Jika anda terus memelihara alasan, alasan akan memelihara kegagalan. 1. Pilih satu perkara kecil untuk dibuat hari ini. 2. Tetapkan timer 5 minit, hanya 5 minit. 3. Matikan notifikasi. 4. Catat progres walau sekecil apapun. 5. Rayakan kemenangan kecil. Kalau anda nak hidup berubah, ia bermula dengan ayat ini, jangan tunda lagi. Buat sekarang. Bermula sekarang. Walaupun perlahan, ia tetap langkah ke hadapan. Terima kasih kerana menonton. Jika video ini memberi sedikit semangat, tekan like, subscribe dan share kepada orang lain. Ingat, masa terbaik untuk berubah adalah sekarang.